tu orang naik basikal apa tu. Abang kakak. Bye-bye. Bye-bye. Dan malam ditemani bintang terang. Kok. Ayam. Ayam. Kan saja ku terima. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Waktu duka dulu kita lalui bersama. Pagi bagaikan malam ditemani bintang terang. Hancur hati bila kau mundurkan diri, meninggalkan daku, meninggalkanku sedih. Okey, kita nak lalu. Ganya. Wala, dia ni sikit lah. Tidak di wajahku. Tapi dia dah kotor. Sebab hujan. Alah. Abang dikata tak boleh apa? Tak boleh, orang lain tak boleh. Yang boleh masuk orang dalam ni. Itu 12 sampai 21. Kawan sudah masuk. Kawan sudah sampai 2 orang kan? Okey, thank you. Dia sampai. Rugi jika ada air panas je Allah. You have reached your destination. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Oh, karena hati telah letih. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Bukan timbang bro. Oh, first time di camping ke bro? Bertakut bro.
Kau tak tarik tegang gila. Oh, dah kena rendah kan Adib? Rendah. Yang tu. Ni Adib. Rendah. Weh, kancong. Sebulan tak pergi, semua kancong. Dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kan blower pun disediakan. Ni. Air dryer sambil isi air. Oh ya, air dryer betul tak? Apa blower? Isi air. Boleh lock punya. Terkering ke rambut? Oh, kau dekat 1 liter ni Infinity. Infinity tu. Tengok, nanti Baba isi air. Baba tak bawa air tu, steady. Nampak? Oh. 2 liter. Apa ni? Baik, ada nak air? Aku tak nak lah. Nampak abang naik kan? Mana rasa dia? Abang tak tahu. Ya, kita buka. Baba tak mas. Sumpet. Ibu dah sumpet. Mana ni? Kita nak bawa panjang-panjang. 30 lebih ke 40 lebih? Dah sudah lah sumpet. Sumpet kan? Tu cekik ikan patin rasanya tu. Efek. Aku tak tahu apa. Aku macam dah kat sini dia macam buat tak tahu je. Abang. Ya. Janganlah main batu macam tu nanti. Terpelanting kena makanan. Abang tengok ni. Jangan main baling-baling batu pasir. Nanti kena makanan. Nanti main kat bawah boleh lah macam tu. Tengok. Macam lukis-lukis tu boleh. Tapi kalau pegang, nanti baju hati kan putih kan. Nanti kotor baju. Nanti baju kotor. Abang. Nanti nak buang angin. Kotor lah. Tapi jangan baling-baling tau. Jangan baling pasir tu. Nanti kena abang, kena tu uncle. Senang maju kat rumah kan? Hang kena dekat benar ni. Ha? Ni? Keluar kena dekat. Seluar kain melekat. Melayu Jawa okey. Oh, kenapa? Sekejap. Kenapa? Oh, demam. Dia demam. Tembak. 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 Tapi jangan tembak orang tau. Semua dah shower. Hati tembak dekat tu pokok tu ke, tembak bawah ni ke. Tak apa, jangan risau. Tembak situ. Ni. Sini. Ui. Kawan punya tu terbuka. Oh, nasib baik aunty yang tolong isi. Ingatkan memang dia dah ada air. Oh. Tinggi ke nanti? Tinggi. Nanti dulu. Okey, tembak. Wah. Satu lagi, abang adik. Kita tembak. Tembak. Jangan tembak orang. Semua dah shower. Wah.
Lari. Tak pernah. Kenapa? Lari lah. Kenapa? Tak boleh. Boleh, kuat-kuat. Cuba tengok. Ada pasir. Lepas tu kalau kena siap, masak dulu ni ketua atas tu. Kabung dia kata dia ada kamera lebih. Aku macam tak payah pun tetap. Kau tambah lagi kalau hang pakai ni. Apa memang teamwork kau. Ya. Diri dia ambil macam sembunyi macam. Ya tu. Ha. Relax ah, relax. Ada pula. Dia sangat sopan. Pasal dia demam tu yang kurus kot. Ya. Air sendiri Dol. Ambil air. Weh, diri dia orang berdikari kan. Ha. Dia macam budak besar tu. Memang dia seret beg aku tu, koyak, confirm. Ada warna-warni. Ha. Gambar dah tu, beg tu. Jangan bergaduh. Tapi kira aku Tak apa. Abang. Dia bergaduh. Janganlah gaduh-gaduh. Main sana apa? Mami. Tak. Jangan tembak sini, tembak sana. Hang cuti yang ni man. Man eh? Man. Mana punya man mak ni? Dua orang pun macam tak haus. Nak bawa macam ni sana tak payah ada kuih-kuih raya kan. Saya tak rasa basah pula Selalu ku mengharapkan kau akan segera pulang. Yang RM7 yang kecil. Yang besar kita jual RM15. Dia baling. Gunting? 7 dengan Jatuh ni. RM15. Okey? Jatuh. Aja bang. So Fatih nak yang mana? Ni dia punya rencang tu. Chicken and lamb. Okey, total RM20, okey? Gunting. Ayah, I nak chicken dengan lamb. Chicken dengan lamb juga. Adik mana bawa duit? Adik bawa ni. Oh, duit daun. Okeylah. Adik bawa. Oh, daun. Seperti dulu menghapuskan rindu yang sering menghantuiku. Semenjak kau datang di hatiku sayang, semua resahku hilang. Rasa? Wuih, sedapnya. Sedapnya. Dia rasa macam rasa buah kan? Menyerahkan cinta semudah Ayah ambil satu. Ambil boleh. Itu nama dia cekodok. Dia tak yang ni. Cekodok ada ni kopoleko, ni goreng pisang, ni ubi keledek. aku tak pernah rasa jemu. Kira tak tangguh. Hati Ya tak. Oh. aku terus menunggu. Wah. Macam tak sihat dia tak nak. Pernah jauh kau di hatiku. Ada tu. Tidur. Bahasa Melayu orang Minang. Aja bajang. Kau nak sampai ke? Kurang.
Habis jimat RM45. Wah. Tunggu besok 30 shot. Bro, nanti subscribe bro Okay. Bro orang first ah. Saya orang first kot. Dah. Kita nak pergi mana? Apa kita tunggu? Jom kita tengok sungai jom. Dah okey belum air tu? Belum. Belum? Ibu cakap belum. Air lagi. Air lagi. Yelah, air kotor lagi lah. Tapi boleh je. Mana boleh? Tak boleh? Boleh. Ya, abang masuk. Tahu seram. Sebab air kuat sangat. Oh, nanti abang masuk air lagu seram. Kerana tapi air banjir. Mana ada air banjir, air. Yang satu minta lah. Kita nak kau. Jom kita mandi. Mana boleh mandi? Sejuk lagi ke? Belum. Kotor lagi. Oi. Nak pergi mana kau? Hai. Sabarlah. Sabar. Sabar. Ada nak slide. Mana boleh slide? Sakit lah buntut. Tu kan batu. Koyak kan? Koyak tua. Asal lah. Mana ada koyak tua. Lutut tak koyak kalau jatuh. Ni chip dia ni. Ha. Oh, hati. Hati kan abang cakap. Man down. Ha ni lah. Suka pula. Dah ajar dah jatuh. Dia main pula tapi Tengok. bontot dia sakit. Tengok tangan dia. Okey. Kenapa? Sakit. Kenapa sakit? Tengok. Hati main lari-lari jatuh. Ya. Oh, hati main slide. Itu okey tak tu? Apa? Okey tapi bontot. Oi, mana bontot? Bontot pun sakit. Oh, sebab ibu bawa. Sebab ibu ada tampal-tampal. Ibu tampal. Jom. Kita sambung main balik. Nanti jatuh pula lagi. Main biasa-biasa je. Main yang korek-korek ke. Jom. Nanti jangan panjat-panjat lagi. Tapi kalau panjat lagi pun tak apa. Hati tak nangis pun. Nangis sikit je. Okay, go. Jom. Cepat pakai slipper balik. Jom. Ada buti ke? Saya jatuh juga. Nak tampal? Aduh. Naik motor hantar dia. Oh, saya tengok Saki kuat, dia kata. Bung, aku bawa roti canai yang paling sedap tu. Aisyah tengah panaskan jap. Alamak. Dia macam tu. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya.
Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan Lompat. caraku. Ui. Jom kita pergi jalan sana. Peace. Sakif, peace. Okay, jom. Ni dia punya tapak. Kita review lah dalam-dalam kan. Ni tapak A1. A2. Okey, jalan sini. Sinilah, ke sini. Wow. Oh, jatuh lagi. Careful kan? Okey. Hai. Hai Iskandar. Hai Sofia. Wah, jom. Tapi hari ni air keruh lagi lah. Ni tapak A3. Ni Wani. Tu Hani. Ni tapak A4. Ada air banjir. Air masak berlangsung. Garang ni Sakif. Kan kawan tu tengok je. Ibu sama je. Kan tak baik kan macam tu kan? Nanti kan mau marah kan? Tak, kawan tengok je. Kawan bukan nak turun. Okay, jom kita tengok sini. Ni lepas A4 A5 lagi. Mana A6? Okay. Hari. A6 A7 A8 A9. Ni A9. Oh, sana A10. Lepas tu A11. Yang ni tu A10. Yang tu sampai sana A12, 13, 14, 15. Oh, ni tempat turun dia. Itu terus jatuh bawah. Pak, siapa berani naik pelampung sini. Itu jatuh. Ya. So dia punya kotor tu bukan kotor sebab apa? Sebab pasir dia ni. Morimat. Ni tandas dia. Dia 3 tandas lelaki kat sana, 3 tandas perempuan kat sini. Waktu itu dia pakai gas tu. Tu lah tengok. Dia ada air panas juga. Dia ada suis, kalau nak air panas pusingkan. Atik, ni rumah ke kemah? Ni dia punya kemah-kemah glamping. Ini yang 700 satu malam. 500. Oh, 500. Wah. Sikit, jangan masak. Jangan masuk. Okey, jom. Jom. Ada berapa? 7. 8 kot. Tu dia ada diikut nombor, rasanya 8 lah tu. Ya. Nice lah juga kalau macam ni, tapi tu 500 juga ah. Kalau 2 malam dah 1000. Inilah ni. Inilah. Bila karaoke malam ni. Oh. Yang main bunga api tu. Tu. Oh, Starling ke? Patutlah. Starling. Ni view daripada sini masuk, terus kita orang punya kemah lah. Kat sini tak banyak pakai pole. Lepas tu tengok, dia dah macam sengit kau lah, tak ngam langsung dia punya susunan. Lepas tu ni pun kita orang macam saja sengitkan. Lepas sini dah ada buka, sini buka. Ni setup, jom kita masuk tengok setup dalam. Setup dalam sini. Sekejap, buka lampu. Bila kita boleh mandi, Atik? Okay. Ni setup dalam. Dia tak jenis lah. Setup dalam. Ni tempat tidur 3 orang.
Ni tingkap. Ni untuk letak baju, tempat bateri. Ni satu lagi box depan tu taruh sini supaya nak letak barang-barang senang, tinggi sikit. Ni barang-barang ni lah. Dapur lah, kabel semua dalam tu. Ni tutup lah. Apa dia? Siapa nak masuk? Aku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta, sudah diubun-ubun cintamu. Tak boleh beli. Apa? Suria. Tak apa. Aku punya dengan kari. Oh. Apa dia? Jauh tu kedai. Ya dia jauh-jauh kat situ. Kalau tak guna telefon pun boleh. Oh, ya ke? Tapi Uncle nak record je. Free up storage space. Alah, maksudnya storage penuh. Cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis darahku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Mana? Kita dekat Serendah, Morileka. Morileka. Kita kat nombor apa? Kemah dekat nombor 7, kan? Ya, 7. Sinilah. Jom. Awak jom. Aduh, terlanggar. Bye-bye, tengok. Ui, nampak lah. Aduh, abang uncle kena cut tadi. Tembak. Tembak, okey. Wah, tak kena. Mantap. Dah kabus dah, kena lap. Abang, Syakir tu mau mandi. Apa yang masuk dalam frame? Lepas mandi masuk dalam frame. Kau tengok apa perangai dia? Kau tengok perangai dia. Nak mandi. Dah, kau jangan main. Okey, Sakif, jom main lagi. Jom, main lagi, jom. Tak, Sakif tembak dia. Wah, hujan. Kau balik-balik jadi kenapa? Hujan. Tumpah lagi. Kaki selok-selok lah, penat lah ambil air. Tak apa, okey. Pergi. Tak apa, okey cakap. Tak apa cakap. Baba lagi nak pergi mandi sungai. Cakap macam tu, cakap ayah. Timbang sabun. Tembak! Tembak!
Buka baju tak apa. Buka jangan hari. Aduh. Aduh. Tu dia tak boleh masuk dalam tu. Termasuk dalam tu. Dia bukan untuk masuk dalam, tak muat. Lepas tu dah besar. Untuk letak air je. Burung ada sini burung. Bang, dia masuk sini sekejap boleh? Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan oh sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Oh biarlah hidupku dengan cara. Ada nanti kita main tau. Jadi kita main. Ya. Rasa dia macam masin bukan rasa asam. Tak payahlah nak buat apa. Itu garam apa tu bukan untuk masak. Tak masak lah, okey. Awak ni. Blender. So itu yang paling utama kan. Yang kena blender. Tu lah. Muntah tak kepala aku nanti. Baba ya. Baba. Belakang pusing. Hey. The lion. Oh my god. Ni burung baru sampai. Set up dia tengok nice. Siap bercorak. Welcome to my vlog. Siap macam bercorak tau. Pokok shadow. Nice. Estetik. Ini dah tak ada baby, halakan ke korang lah. Oh sedap. Bung, kau punya Kongkat pun kau tak tahu siapa punya? Aku punya dia. Bukan saya punya, tabung punya. Lah. Kau dah tahu sebab dia ambil. Dia yang bagian Pendamping Ari je. dah salah aja. Nak kontenkan kat siapa? Aku tengok Ari tengah macam tengah ada konten lah. Macam follow Ari lah. Hati nak tengah nak buat apa? Nak cari kasut hati. Okay, jom. Mana? Mana hati letak kat mana? Ini ke? Ni ada tak? Jom tengok kat sini. Ada tak? Baba kata kat sini. Cuba kita tengok. Ayo. Tak ada. Hah? Ada. Ya ke? Oh. Ada. Satu lagi? Tak ada. Ada. Baba ya. Baba ni si Baba. の笑顔が間近で誰かの噂に変わっていく僕らの名前繋がれたまま風に乗って消えて何も言わずに去ったあの日 Uri ni order dia ni. Itu bahasa Myanmar. Ada kapal terbang. Oh ya Allah. スキャンダルの影が追いかけてくる真実が Woi. 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 Dia tengok orang je.
に書いた約束今じゃ誰にも見せられない目と目が合えば空すくせいつからこうなった小さな誤解が雪だるまに大きくなって崩れ落ちたスキャンダルの影が追いかけてくる真実はどこにもないままもしもあった日でBuat cendol. Ya. Ni Purong tadi sampai pagi tadi. Tadilah pagi. Dekat-dekat tengah hari kat sampai hari aku tabung Mohan. Ini sepatutnya Jadu tak dia datang Purong. Nak buat air selsi. Selsi. Dalam tu ada cendol. Cendol transfer sini je. Aduh, tengah nak ikut nak tolong. Nah. Nak masuk. Ni nak apa? Masuk cendol lah. Ni apa kau tengah panaskan Tengah panaskan rendang. Oh, rendang. Sana lauk. Oh, rendang kita aku tu Ni kan rendang aku dengan campur dengan rendang kau. Campur lah. Campur lah. Teman dia. Ni ada tilam kan? Ada? Ada tilam. Yang betul pakai baju raya. Ini dah tukar baju raya nampak. Tabung pun dah pakai baju raya dia. Hui. Oh bukan. Bukan. Ni hari ni Dah tak bau monyet. ni malam ni macam semua tema baju raya. Macam minggu last raya kan. Alang-alang. Dekat kat orang, bawa baju raya lah. Pakai baju raya ngam. Tu masing-masing pakai baju raya tu. Ni belum lagi tengah siapkan panaskan ni. Lepas tu baru mandi untuk. Oh dah lagi ada letak gas tu tepi ni. Relax je dia. Cuma dah siap tapi tengah tunggu ada lagi beberapa makanan. Pegang tangan. Dalam camping. Jauh cepat sebab suasana Loh, janganlah rapat dengan lampu tu Loh. Kan usah-usah pakai spek lagi. Balong, kau peluh. Dekat sana peluh kau. Peluh kau? Peluh kau. Okey dah, siap. Okey, boleh QR. Ngam. Boleh QR terus, boleh. Kan tu QR tu. Buka. Barulah okey. Turun Tepi. sikit, turun. Turun. Tembak sana. Tembak kat belah bahu dia. Adik abang, cantik. Wah, abang adik nice lah. Ni pun nice aku rasa ni gambar ni. Bang. Nak pejah tak? Abang jangan angle dulu. Sekejap, tak payah. Angle tadi, angle ni pun okey, angle Mohan. Angle Mohan. 1, 2. Bukan kau apa rasa aku paling ngam ni. Ya. Sebab dia baik macam sharp kau tu. Next. Wait. Oh, salam. Lam. Salam. Tengok kamera, Cah. Sambil salam. Siap ada salah. Kejap. Jap. Okey. Okey, mo. Ya.
And last one. 1, 2. Okey. Betul-betul. Kau berat ni yo. Betul rapat. Ya, asal 80 keping? Itulah sebab depan dia juga. Eh, hak budak-budak ni ya. 1, 2, 3. Kita test dulu 1, 2, 3. Ya, dah, video. Okay, ready? Bertiga. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Amatir. Kami semua ucapkan menikmati hidangan yang kami sediakan. Sila jamu selera Motor Adi. Lain, nama lelaki ya. Motor Adi dengan motor Adi. Itu yang belakang motor aku. Kenapa Uncle? Abang ambil video. Tapi kalau nak mandi kena tukar baju, kan? Adik tukar baju. Ha. Apa? Sepakah? Ui. Dengan baba darah apa tu? Cuba tengok tu, darah tu. Angka nak potong buah tu. Lepas tu terkena. Tiup. Alamak. Wow. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya. Tapi kena ambil dulu. Allah. Kalah. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau Okey. dengan Wah. luka. Wah, abang ni macam kuda lah. Hidup Aduh. Sekejap. Darah lah tangan dia. Ni pegang apa ni tadi? Tak pegang apa-apa. Minta anti yang balon-balon macam hati tu. Meleceh macam kena bunga api tu. Betul. Jari tengah. Ha tu. Macam meleceh. Hai, nama saya Al-Fatih. Umur berapa tahun? 4. Sekolah kat mana? Little kali. Oh, doa lepang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan menjadikan kami sebagai orang-orang Islam yang beriman. Amin ya robbal alamin. Terima kasih cikgu, terima kasih anti, terima kasih kawan-kawan, terima kasih semua. Betul. Kul huwallahu Samad. lam yulad kullahu kufuwan ahad. Lain jangan pijak, lain tu jangan pijak. Macam tu. Pak, macam Sakif. Buat sungai sendiri. Wah, baby nombor 1. Wah. Aduh. Apa jod? Habis sini lu buat je ni. Wah. Ambil. Okey, ambil. Ambil. Bukan macam ni. Ni. Kat sini. Itu kena tanya baba, angka abah tak tahu. Tanya baba macam mana. Yang pusing-pusing macam tu tak boleh. Nanti tak. Ni namanya. Kita jalan sampai sana. Okay, kita salam.
Ni nak main. Kita jalan sampai sana. Siap. Yo, ambil air sendiri. Ketik dia. Dah, okey cukup. Ngam. Thank you. Rok. Nana. Belum, abang. Belum lagi. Marshmallow ni kotor. Tahulah sakit. Aisyah tak mandi ni tau. Ini Adam. Itu belakang tu Al-Fatih. Cintaimu seumur hidupku, selamanya. Dia gimana? Walau di hati saja, seluruh hidupku, selamanya. Kau tetap milikku. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya. Cintamu seumur hidupku, selamanya. Masing-masing dah lepas mandi ni. Semua dah tengah kemas. Dia pun tengah kemas. Semua tengah kemas. Tabung pun tengah pack. Nampak? Washing at the river And then and then rain under. rain coming down. Kita orang tengah nak pack tengok. Dah gelap. Dah sejuk-sejuk. Terus pack barang. Jom. Seumur hidupku, selamanya. Setia menanti, walau di hati saja. Seluruh hidupku, selamanya. Saya tengah kemas. Saya tengah stres. Nampak? Semua box dikeluarkan. Milikku, hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamanya. Tadi dia record, aku tengah makan je lah. Dia memang tengah makan baru tengah record.
Clear, dah clear. Clear, dah masuk semua dalam barang. Hari pun dah clear. Next camping kena lupa. Tu lah. Bulan 5 dah raya tak? Bulan 5. Hujung bulan 5 kan? Betul lah. Ngam ni, tenda ni. Tenda Adam. Sedap je. Aku akan suruh bini aku buat lagi. Kan? Ni resepi udang ke? Betul lah. Tapi Aisyah tukarkan kepada coklat chip. Dia letak coklat chip kat dalam. Tetap milikku. Dapat duit raya. Wih, sekejap. Cakap apa kat ibu Antih? Nah. Ambil yang lain lah, warna sama. Wah. Thank you. Thank you. Nah. Mama. Nah. Abang. Nah, adik. Sama. Baby. Balik kasih. Sama. Tak payah, tak payah. Wah. Awak dah dapat ke? Little Kalib. Cakap apa? Thank you. Wah, jangan tanya bila dah dapat. Thank you. Ui, banyaknya teh. Wah. Gaya. Selamanya setia. Kami ingin ucapkan Selamat Hari Raya. Salam. ya. Salam khabar. Selamanya kau tetap milikku. Kita datang lagi. Hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatiku. Selamat